Ini Realme 16 Pro Plus. Phone memang nampak unik sebab material belakang dia ni rasa macam sofa kalis air tu. And bau dia pun macam bau sofa baru beli. Serius tak tipu. Tapi persoalannya, adakah dia sekadar nampak elegan atau memang berbaloi sebagai mid-range terbaru dari Realme? Dalam kotak korang dapat phone dia, kabel clear casing yang jenis silicon ni dan kepala charger yang jenis 2 pin macam ni. Design dia nampak elegan dan tak nampak macam smartphone yang biasa korang nampak sekarang. Frame solid, berat dia dalam 203 gram macam tu, just nice bila pegang. Saiz skrin dia 6.8 inci dan skrin dia jenis AMOLED. Untuk aku, saiz ni memang selesa dan dia tak rasa lebar sangat. Bahagian kamera pun aku suka. Frame kamera dia ni guna metal, so memang tahan lasak. Kalau korang lap betul-betul, memang boleh nampak berkilat. Macam cermin pun ada. Cuma skrin dia jenis curve. Maybe certain orang tak suka, tapi okey je, tahan lasak sebab dia guna Corning Gorilla Glass 7i. Phone ni guna Snapdragon 7 Gen 4, 12GB RAM, bateri 7000 mAh, Titan bateri dan berjalan di atas Realme UI 7. Performance phone ni bagi aku not bad. Rasa smooth je for daily use and bateri dia pun tak cepat drop sangat. Nak buat main game pun okey je, siap boleh adjust performance dekat sini. Dia punya brightness pun tinggi, 6500 nits peak brightness. Boleh guna phone ni bawah matahari terik and phone ni pun support up to 144Hz refresh rate. Untuk setup kamera, main kamera dibagi 200MP Luma Color Camera. Sensor menggunakan flagship Samsung HP5 1/1.56 inci dan ada 3.5x telephoto portrait camera dengan 50MP sensor dan juga 8MP wide camera. Main kamera dengan telephoto camera siap sekali OIS, memang boleh hasilkan gambar yang sharp. Low light pun okey, korang boleh tengok foto sampel ni. Video pula support sampai 4K 60fps. Kamera depan pun sama juga. Untuk video ni dia ada feature Ultra Steady untuk kurangkan lagi gegaran masa rekod. Cuba korang komen, ada nampak beza tak? Ada satu features yang aku suka dekat phone ni, which is the AI Edit Genie. Dekat dalam ni ada AI Light Me, AI Style Me dan AI Inspiration. Tapi yang paling aku suka AI Light Me ni sebab aku boleh pilih untuk letak efek cahaya dekat gambar. So yang ni aku pilih Window Shadow. Nampak lawa kan? Jadi siapa yang sesuai beli Realme 16 Pro Plus ni? Kalau korang cari phone upper mid-range yang support fungsi kamera setara phone flagship, design phone yang memang nampak unik, korang patut consider Realme 16 Pro Plus ni.